Aktiviti riadah seperti bersiar-siar, berjoging dan berkelah memberikan pelbagai manfaat. Bincangkan. Assalamualaikum tuan dan puan. Hari ini kami akan membincangkan manfaat-manfaat aktiviti riadah yang boleh dinikmati oleh semua pihak. Sebelum memulakan perbincangan, silakan kami memperkenalkan diri. Saya Muhammad Nabi Zulkifli dari kelas 5.2. Selanjutnya saya memberikan kepada kawan saya untuk memperkenalkan diri. Terima kasih. Nama saya Dr. Amani binti Umar Syahmi. Seterusnya saya akan serahkan kepada rakan saya seterusnya. Terima kasih Saudari Khalil. Nama saya Yana Puan dari 5.2. Seterusnya saya akan sambungkan dengan kawan-kawan yang seterusnya. Terima kasih kawan saya. Nama saya Dian Hong. Saya akan serahkan kepada kawan saya Fadli. Terima kasih saudara Nino. Antara manfaat untuk pengetahuan anda, aktiviti riadah adalah perkara yang dapat dilakukan oleh semua orang yang memberikan manfaat sama ada secara langsung atau tidak langsung. Antara manfaat yang boleh didapati dalam ketika melakukan aktiviti riadah, ia dapat mengeratkan hubungan silaturahim sesama manusia. Hal ini dikatakan demikian kerana apabila kita melakukan aktiviti riadah, kita akan bertemu ataupun bersapa dengan orang-orang yang kita kenali ataupun terkenal. Kita dapat mengenali mereka dengan lebih baik, sekaligus dapat mengetahui bahawa orang lain juga mempunyai minat sama dengan kita. Hal ini menyebabkan kita dapat mengukuhkan hubungan sesama manusia ataupun sesama kaum. Kesannya hubungan antara masyarakat menjadi lebih kukuh sekaligus mudah tidak sukar untuk dipecah bedakan kerana kita saling bersama sama ada ketika susah ataupun senang. Kesimpulannya, kita perlulah melakukan aktiviti riadah agar dapat mengukuhkan hubungan antara kita, antara masyarakat dan juga memulihkan hubungan dalam kalangan masyarakat. Ini saya berikan kepada rakan saya untuk meneruskan perbincangan. Terima kasih diucapkan kepada saudara Fadli. Seterusnya izinkan saya untuk meneruskan bincang kita pada hari ini. Aktiviti riadah seperti bersiar-siar, berjoging dan berkelah memberikan pelbagai manfaat. Contohnya, berbagai manfaat antaranya ialah kita dapat mengelakkan daripada penyakit. Jika kita melihat pada kadar statistik yang sentiasa diberikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, ini menunjukkan saban tahun rakyat Malaysia makin banyak yang menghadapi penyakit obesiti. Penyakit obesiti ialah penyakit yang di mana seseorang itu mempunyai lemak yang melampau atau kegemukan yang melampau. Dan ini menyebabkan berat atau BMI mereka tidak berat badan mereka tidak normal. Selain itu, selain daripada penyakit obesiti, ramai rakyat Malaysia juga mengalami penyakit tekanan darah tinggi. Ini disebabkan oleh mereka memandang rendah terhadap aktiviti riadah pada zaman sekarang. Kesannya, dengan mengamalkan aktiviti riadah seperti bersiar-siar, berjoging dan berkelah ini dapat mengurangkan statistik penyakit di dalam negara kita dan mewujudkan masyarakat yang lebih mengamalkan gaya hidup yang lebih sihat. Kesimpulannya, aktiviti riadah merupakan inisiatif yang penting. Kita perlu mengambil aktiviti riadah sebagai inisiatif yang penting dalam negara kita. Seterusnya saya akan serahkan kepada rakan saya. Terima kasih Saudari Khalil. Seterusnya saya akan menyambut pokok perbincangan dengan baik dan teliti kerana saya percaya sehari selembar kebenar lama-lama menjadi kain juga. Dari sudut kualifikasi yang berbeza, aktiviti riadah boleh membawa pelbagai manfaat kepada kita. Antaranya, kita dapat mengisi masa lapang dengan memainkan permainan dengan kawan kita. Hal ini dikatakan demikian kerana aktiviti merupakan langkah yang paling proaktif untuk memanfaatkan masa yang ada, terutamanya kepada pelajar-pelajar sekolah menengah yang akan menduduki peperiksaan SPM. Sebagai contoh, kita bolehlah melakukan aktiviti riadah seperti permainan tradisional seperti gangsal,
kawal dengan kawan sekelas untuk mengisi masa lapang. Dengan berbuat demikian, kita mampu mengeratkan hubungan silaturahim dan dapat meneruskan permainan dan permainan tradisional kepada generasi yang seterusnya dengan memainkan dan meneruskan setiap hari dalam kehidupan seharian. Tuntasnya, sudah terang bagai hari, sudah cerah bagai bulan. Jelaslah bahawa aktiviti biadab mampu boleh dimanfaatkan bagi mengisi masa senggang. Seterusnya saya akan teruskan kepada saudari yang seterusnya. Terima kasih kawan saya Johan. Pada pendapat saya, aktiviti ibadah memang memberikan 1001 manfaat kepada kita. Tak tumbuh, tak melata, tak sungguh orang tak kata. Antara manfaat melakukan aktiviti ibadah ialah dia dapat menyihatkan tubuh badan kita. Hal ini dikatakan demikian kerana apabila kita melakukan aktiviti ibadah, dia dapat mengeluarkan bahan-bahan toksik di dalam badan kita. Bukan itu sahaja, apabila kita melakukan aktiviti ibadah seperti berjogging, dia dapat mengeluarkan peluh di dalam badan kita secara tidak langsung. Apabila kita melakukan aktiviti ibadah, dia dapat meningkatkan imunisasi badan. Dengan ini, dia dapat mengelakkan diri daripada menghadapi berbagai penyakit-penyakit seperti kolesterol tinggi. Kesannya, kita juga dapat melakukan aktiviti ibadah membolehkan murid-murid dapat memberikan tumpuan yang baik apabila cikgu sedang mengajar. Hal ini bertetapan dengan peribahasa otak cerdas, badan cerdas. Apabila kita melakukan aktiviti ibadah, dia dapat mencerdaskan otak kita secara tidak langsung. Kita akan memberikan tumpuan yang baik apabila cikgu mengajar. Bulan semakin terang, bayangkan jelas bahawa dapat menyihatkan tubuh badan merupakan antara manfaat melakukan aktiviti ibadah. Seterusnya, saya akan mempersilakan kawan saya Fadil untuk meneruskan kesimpulan perbincangan. Terima kasih kepada semua. Berdasarkan perbincangan kita pada hari ini, dapatlah kita simpulkan bahawa dengan melakukan aktiviti ibadah, kita dapat memberi manfaat kepada semua pihak. Dari pandangan saya, masyarakat dapat mendapat faedah yang paling baik dalam melakukan aktiviti ibadah. Hal ini dikatakan demikian kerana masyarakat yang sentiasa melakukan aktiviti ibadah dapat membentuk satu komuniti yang harmoni dan juga kukuh, kerana mereka dapat melakukan aktiviti yang sihat sepanjang hidup mereka. Hal ini sekaligus dapat menunjukkan ilmu istimewa yang berkualiti tinggi kerana ayatnya yang baik yang bagus dalam menguruskan masa mereka dalam urusan yang dalam menguruskan masalah mereka. Setakat ini dapatlah kita simpulkan yang amalan beraktiviti ibadah dapat memberikan manfaat sekaligus dapat menyihatkan badan semua orang. Sebenarnya saya berikan kepada rakan saya untuk meneruskan kesimpulan dan kita bincangkan ini. Terima kasih diucapkan kepada saudara Fadli. Kesimpulannya, pihak kerajaan boleh memainkan peranan yang penting untuk memupuk semangat aktiviti ibadah di dalam kalangan masyarakat dalam negara kita. Contohnya, pihak kerajaan boleh menganjurkan beberapa kempen seperti pada bulan sukan, pihak kerajaan boleh menyuguhkan program-program di kawasan-kawasan yang pesat untuk mendapat lebih banyak perhatian daripada orang ramai. Kesannya, kita dapat melahirkan masyarakat yang lebih sihat dan dapat mengelakkan daripada penyakit
daripada penyakit-penyakit. Seterusnya saya akan serahkan kepada saudara. Terima kasih saudara kami. Sebelum kita bicara mengenai nota, tidak ada simpul yang tidak boleh diundurkan, tidak ada lajak yang boleh dan tidak ada lajak yang tidak boleh diuraikan. Maka tema sukan rekreasi iaitu aktiviti riadah telah kita kupaskan dengan mendalam. Maka pihak sekolah memainkan peranan yang agak penting untuk mendukung obligasi bagi memperbanyakkan aktiviti riadah dalam kawasan sekolah kepada pelajar-pelajar di sekolah. Dengan berbuat demikian, pelajar-pelajar tersebut dapat dapat menyihatkan badan sekaligus dapat dengan memanfaatkan waktu pendidikan jasmani dan kesihatan dengan baik. Seterusnya saya akan sambungkan kepada rakan yang seterusnya. Terima kasih kawan saya. Konklusinya, ibarat layar terbuka saudara diangkat. Melakukan aktiviti riadah memang memberikan banyak manfaat kepada kita. Dengan ini, ibu bapa haruslah memainkan peranan mereka untuk meningkatkan penglibatan remaja dalam melakukan aktiviti riadah. Sebagai contoh, ibu bapa boleh memberikan didikan kepada anak-anaknya supaya anak-anaknya dapat membedakan betapa pentingnya melakukan aktiviti riadah. Hal ini dikatakan demikian kerana anak-anak diibaratkan kain putih, ibu bapa akan mencorakkannya. Sampai di sini sahaja perbincangan kita pada hari ini.